adinda. Ya ke Kanda? Nak tahu cerita? Cerita apa? Kanda ini orang yang setia. Ya je. Adinda. Tak percaya? Ya adinda. Ya je Kanda. Kanda ada dinda seorang saja di dalam hati Kanda. Yalah tu. Dahlah nak dekat raya, jangan kita bersengketa. Lupakan kisah lama, ampun maaf dipinta. Lemang ketupat sedia, rendang lodeh pun ada. Hey, mari Kanda, mari makan bersama. Di mana? Di rumah Dinda. Raya-raya menyambut hari raya, kita pulang ke desa, bertemu sanak saudara, meriahnya raya-raya. Jangan lupa duit raya yang telah tersedia, 50 pun ada. Di mana? Di poket Kanda. Itu jadi ada. RM50 je. Kai, Banyaklah tu. bajet sama macam tahun lepas. Yelah, dia ni. Dahlah nak dekat raya, jangan kita bersengketa. Lupakan kisah lama, ampun maaf dipinta. Lemang ketupat sedia, rendang lodeh pun ada. Mana? Mari Kanda, mari makan bersama. Di mana? Di rumah Dinda. Hancur. Raya-raya menyambut hari raya, kita pulang ke desa, bertemu sanak saudara, meriahnya raya-raya. Jangan lupa duit raya yang telah tersedia, 50 pun ada. Di mana? Di poket Kanda. Amboi, seronok betul nyanyi Dah siap masak ke belum? Mestilah dah. Raya-raya, kita berhari raya, bermaafan dipinta, bersama keluarga tercinta di desa. Sedapnya, Cik Lim yang masak nasi daging, ada bungsu, dan yang sedap. Komik tau. Alhamdulillah, sedap. Celup penuh-penuh. Bismillah.